2 tahun lepas. Bila kecil je tu. 2 tahun lepas lah. So, Mas, ketika Dia dapat tahu sekarang? Dia dapat tahu. Bukan. Ni mana sembunyi kan kita sipi-sipi je tu. Masa tu umur dia 2 tahun. Jadi kita buat Pak Mak Western. Pak Mak Western. Review Pak Mak Western tu. Video tu yang dia Siapa cakap yang Arab. keluarkan balik video ni ya? tu tak tahu. Tak tahulah, biasalah. Tapi dia dah besar dah sekarang. Ada je kat Instagram. Ada juga Instagram I, feed I. All the time I tak pernah keluar. Tapi yang kelakarnya, aku terkejut hari tadi. Sebab hari tunjuk tadi. Video ni naik balik lah. Video 2 tahun lepas ni kenapa naik balik? Siapa yang kan? Jadi kita pun macam tertanya-tanya kenapa. Dan apa yang trigger dan penyebab macam tu lah. To be honest, okay, sebenarnya I happy bila macam tak expose sangat. Sebenarnya benda tu memberikan ketenangan sebab orang tak payah komen, orang tak payah nak compare, orang tak payah nak cakap kenapa macam tu, kenapa besar macam ni. I tak payah dengar apa opinion netizen di luar sana. Kan suami aku dah tenangkan aku. Itulah, sampai ada besar sikit. Kecil dia lah, tak payah tunjuk. Tengah dah. Kalau masa dia dulu 10 bulan dah viral. So sekarang saya rasa orang pun dah tahu dah kita orang macam memang bawa anak ni kita keep it private sikit. Tapi sebenarnya hari ni ramai je, bukan kita orang je. Artis ke siapa yang dikenal tak dikenali pun ramai memilih jalan untuk tak expose anak-anak dia orang. So it's a good thing. Kat luar, kita orang Tak sorok. je. Abbas ke, Bilal ke tak tutup, tak ada nak cover-cover muka air dengan tak ada. Dia cumanya Bebas. masa dulu je kan. Dulu tu dia punya gambar tersebar kat hospital. Itu yang jadi tak best tu lah. Orang ambil kan. Lepas tu macam-macam lah cakap kan. Tak elok lah. Masa tu lah habis lah. Viral ni gambar tu baru kita keluarkan yang video tu tunjuk. Tapi selepas tu ada je yang kita keluarkan macam raya Reels Pak Mak Western tu ada sipi-sipi sikit. Tapi hari ini both anak keluar cuti ke naik kapal terbang ke pergi mall ke apa ke memang tak, kita bebas saja macam orang biasa. Kalau kita serempak you nampak lah dia orang. Ada jugalah yang tak reti. Tapi kita cakap lah baik-baik, tolong jangan ambil gambar ya anak saya. Contoh macam bawa pergi main dekat tempat tu kan. Ada dia macam diam-diam lah. Siapa ni sekejap? Dia ambil gambar macam macam sorry jangan video nak saya tentang. Cik dia faham. Okey.